Assalamualaikum geng, hari ke-10 persiapan sebelum misi ride ke Eropah, satu hari satu masjid. Keliling Malaysia bersama GT Max, let's go! Aku nak ke Endau, masih di Johor, perbatasan Johor dan Pahang. So, aku nak ke sana dalam masa 30 minit. Tengoklah macam mana kalau ada tempat bermalam, kita bermalam di situ. Kalau tak, ke Rompen. Bismillah. Baru je lepas makan, total cost RM20 untuk makan 2 orang. Kita ambil sikit je, nasi dengan ayam. Kalau kau tengok tu, itu RM20 bagi aku dah murah dah dekat sini. Tak mahal pun kosnya. Dan tadi servis RM97. RM97 kena. First 1000 km dah servis. Alhamdulillah lah. Settle kita punya motor. Servis pun dah okey dah. Aku jalan pun sedap sikit lah. Semalam cerita dia, Alhamdulillah dapat orang cakap diberkati lah perjalanan tu dengan doa selamat. Macam-macam lah event disediakan oleh pihak Surau Kampung Air Merah. Terima kasih sangat-sangat kepada pihak Surau kerana beri kami tempat bermalam dan servis yang terbaik lah. Kira lah macam itu memang tempat transit orang musafir untuk pergi ke Kuantan dan Pantai Timur lah. So ni kita akan terus ke Endau. Plan asal aku just nak ke Endau Johor je, tapi macam dekat sangat je, so lajak sikit ke depan iaitu ke Rompen Pahang. Akhirnya negeri keempat sepanjang misi ride keliling Malaysia ni. Mungkin lepas ni ke Kuantan Pahang. Okay geng, Alhamdulillah dah jumpa satu masjid dekat Rompen, dekat Al-Hikmah, dekat je dengan pantai hiburan. So maybe aku akan tidur kat sini kot, ke area sini. So aku akan hari ni tak, orang cakap tak setiap hari dapat tidur di dalam. Mungkin ada hari kita tidur di luar aja. Alhamdulillah, ini pun sudah ada rezekinya dapat stay. Let's go. Macam aku cakap geng, setiap masjid pasti ada ceritanya. Tak semua akan sama. Bagi aku ni lah pengalaman seorang musafir yang sebenar. Perjalanan tu pasti akan beri pengajaran buat diri untuk sentiasa bersyukur.